Hai, hari ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang jagaan kaki daripada kategori footwork. Semua orang kena basuh kaki kan setiap hari, betul? Jadinya, langkah pertama, anda harus rendamkan kaki anda bersama air suam serta titisan minyak zaitun selama 10 hingga 15 minit. Langkah seterusnya, kita menggunakan scrub. Anda sapukan di bahagian kaki dan biarkan selama 1 minit. Gosok perlahan-lahan untuk menanggalkan sel kulit mati. Langkah yang ketiga adalah melembab. Anda boleh gunakan krim Soul Support Cushion Cream ini. Krim ini mengandungi vitamin C, vitamin E dan juga aloe vera bagi tujuan untuk melembabkan kaki anda. Bagi mereka yang mempunyai tumit kaki yang merekah, anda boleh sarankan kepada mereka menggunakan Crack Heel Relief Cream. Krim ini dapat membantu memulihkan tumit kaki yang merekah. Anda boleh dapatkan ketiga-tiga set jagaan ini di butik Avon yang berdekatan.